masalah hutang fidyah bertahun-tahun. Fidyah ni, dia akan menjadi hutang walaupun kita dah meninggal dunia. Jadi sebab tu orang perempuan ke, orang lelaki ke, siapa yang meninggalkan puasa sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, maka dia kena qadakan puasa-puasa yang sudah ditinggalkan kerana dia akan jadi beban hutang kalau kita meninggal dunia. Kita nak sebut tentang bagaimana hutang-hutang ni, kalau untuk kita mudah nak faham pada saya macam ni. Pertama, kena buat kiraan mengikut keyakinan sejak bila kita tinggal puasa tersebut. Maknanya sejak daripada anak pertama. Anak pertama umur berapa? 48 tahun contohlah. Anak mak 48 tahun. Maka mak tinggal puasa tu bila? Waktu beranak dekat anak mak. Dan mak tak pernah pun qada puasa sampai hari ni umur mak 60 tahun. Maka kena kira 48 tahun sejak anak tu lahir. Maknanya katalah tinggal berapa hari? 30 hari contohlah kata beranak bulan Ramadan. Jadi 48 kali dengan 30 hari kali dengan nilaian fidyah mengikut negeri tersebut. Dia tak samalah. Kadang orang tanya, pasal apa negeri Kedah lain dengan negeri Selangor? Pasal apa negeri Selangor lain dengan negeri wilayah persekutuan? Ini mengikut pandangan pakar, kita panggil pakar undi syarak negeri masing-masing. Keputusan bidang kuasa masing-masing. Saya nak ambil hak murah, ikut suka. Duit kita bayar. Tapi kalau tanya saya, yang baiknya adalah kita bayar di negeri yang kita duduk tersebut, yang tempat kita duduk dengan anak tadi, supaya kita kata apa, kita boleh ambil keberkatan daripada bumi yang sama kita hidup, lalu di bumi yang sama kita mengembalikan fidyah-fidyah yang patut kita langsaikan. Nak mudahnya, kita kata kalau tak nak pening kepala, pertama, boleh pergi ke pejabat MAIS. Pejabat MAIS yang terbuka dengan pegawai, boleh pergi tanya, saya ni, makcik ni pening kepala lah, nak kira anak makcik 60 tahun. Habis mak makcik berapa? 100 tahun. Habis makcik tu sedap pening kepala. Saya kira-kira terkejut meninggal dunia tahun tu pula. Makcik jangan mati lagi, bayar dulu fidyah makcik. Jadi pertama, pergi jumpa dengan pegawai MAIS. Ataupun yang kedua, boleh telefon pejabat MAIS. Tak ada masalah. Ataupun yang ketiga, makcik lah ni geng TikTok. Makcik kalau makcik geng TikTok, makcik buka website MAIS. Ada kalkulator masuk tahun, masuk berapa hari kita tinggal, lalu dia akan keluar berapa amount terakhir yang perlu kita bayar. Lah ni senang. Dah tahu amount, boleh terus langsung bayar kepada MAIS. Senang lah di. Tak payah duduk pergi bank dah. Duduk rumah je, tinggal tekan-tekan, siap. Itu dia kaedah dia.